Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Zulaika dan Nurkalisha dari TV PSS SMK Teluk Bahang. Hari ini kami akan menemu ramah beberapa murid untuk mengetahui perasaan mereka pada hari pertama persekolahan. Jom ikut kami dengarkan pendapat mereka. Di sekolah tempatku mencari ilmu yang berarti untuk meraih mimpi. Di sekolah ku akan temukan teman. Saya Muhammad Ashraf Danish. Dari kelas, Satu brigadier. Saya Muhammad Nazif dari kelas 1 brigadier. Saya Muhammad Kanis dari kelas 1 brigadier. apa harapan awak untuk tahun ini? Nak banggakan mak ayah saya. Sama juga nak banggakan mak ayah juga. Abang rumah ayah juga. Bagaimana perasaan awak dengan guru baru dan kelas baru? Semuanya biasa saja. Baik. Okey ya. Itu sangat positif, teruskan usaha awak. Okey, terima kasih. Perkara yang paling awak suka tentang hari pertama sekolah? Kau boleh jumpa kawan baru. Adakah awak mempunyai sebarang cabaran pada hari pertama ini? Tak ada. Semoga berjaya menyesuaikan diri. Nama saya Ahmad Yusri bin Muhammad Yusof dari kelas 4 Lieutenant. Bagaimanakah perasaan awak pada hari pertama sekolah ini? Saya merasa sangat gembira dan juga seronok di hari pertama sekolah. Bagus. Apa harapan awak untuk tahun ini? Saya ialah supaya dapat mengekalkan kehadiran saya untuk datang ke sekolah hari ini. Terima kasih. Semoga berjaya. Apa harapan awak untuk tahun ini? Untuk improve curriculum saya dan belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Bagaimana perasaan awak dengan kelas dan guru-guru baru? Gembira sebab dapat bergaul dengan guru baru. Sama juga gembira dan bergaul dengan guru baru. Itu sangat positif. Teruskan usaha awak. Selamat Pagi cikgu, boleh cikgu perkenalkan diri? Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Farah. Saya Cikgu Farhana. Saya Cikgu Nurhani. Bagaimana persiapan cikgu untuk menerima pelajaran baru hari ini? Semua berjalan dengan lancar. Kami dapat persediaan dari segi jadual dan juga persiapan tempat. Sama lah. Saya dah sediakan semua. Juga tempat, jadual, susunan akta pelajar, kedudukan kelas dan sebagainya. Apa harapan cikgu untuk murid-murid baru hari ini? Untuk harapan saya harap murid dapat menyesuaikan diri lah dengan persestaran. Dapat bekerjasama lah atau berkomunikasi antara rakan-rakan yang baik. Harapan saya semoga pelajar bersemangat menuntut ilmu dari awal tahun hingga akhir tahun. Pagi cikgu, boleh cikgu kongsikan perasaan cikgu mengenai hari pertama sekolah ini? I am so excited for the new terms of school. Like yay! Oh my god! I hope the year goes better than last year. Sebagai seorang cikgu mata pelajaran, apa cabaran utama yang cikgu jangka akan hadapi tahun ini? I expect challenges in terms of students as usual, but together we do better. Bagaimana cikgu merancang untuk mengatasi cabaran ini? I will work my best and everyone please cooperate. Semoga cikgu berjaya dalam sesi pengajaran tahun ini. Okay, bye-bye. Selamat pagi cikgu. Boleh cikgu kongsikan perasaan cikgu mengenai hari pertama sekolah ini? Apa yang cikgu rasa? Cikgu rasa sangat teruja apabila melihat semua murid datang dengan penuh semangat dan ia memberi semangat kepada kami sebagai pendidik untuk datang ke sekolah. Sebagai seorang guru mata pelajaran, apa cabaran utama yang cikgu jangka akan hadapi tahun ini? Okay, untuk cabaran utama adalah untuk membantu murid memahami silibus dengan baik. Terdapat murid yang mempunyai masalah untuk memahami silibus dengan baik, jadi guru perlu mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya. Bagaimana cikgu merancang untuk mengatasi cabaran ini? Antara perancangan yang boleh dibuat adalah guru perlu menggunakan kaedah pengajaran yang lebih interaktif untuk membantu murid memahami silibus dengan baik.
Contohnya guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran digital untuk membantu murid memahami pembelajaran dengan mudah. Bagus, semoga cikgu berjaya dalam sesi pengajaran tahun ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi cikgu, sebagai guru kaunselor. Bagaimana cikgu membantu murid yang mengalami kesukaran menyesuaikan diri pada hari pertama sekolah? Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih di atas soalan tersebut. Okey, bagi kita tahu hari ini merupakan hari pendaftaran jiwa orientasi tingkatan 1 dan kita amat galakkanlah kepada pelajar terutama tingkatan 1 kalau rasa bimbang ke takut dengan persekitaran sekolah ni, maklumlah dah sekolah rendah masuk sekolah menengah, environment berbezakan, jadi kita galakkan untuk pelajar untuk berjumpa dengan pihak kaunselor untuk kita bincang, kudau dan kita selesaikan apa yang patut. Adakah cikgu mempunyai sebarang nasihat untuk murid-murid baru? Nasihat saya kepada murid-murid baru ialah kalau ada sebarang permasalahan, jumpa je pihak kaunselor. InsyaAllah kita akan bantu, kita akan cuba sedaya upaya untuk kita selesaikan masalah yang awak hadapi. Okay. Nasihat yang sangat baik. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Selamat pagi cikgu, sebagai guru disiplin, apa yang cikgu ingin tekankan kepada murid-murid pada awal tahun ini? Baik, selamat pagi. Kami ingin memastikan semua murid mematuhi dan memahami segala peraturan sekolah dari sejak awal. Ini penting kerana untuk memastikan proses pembelajaran yang lebih kondusif. Apakah cabaran utama dalam meningkatkan disiplin murid-murid pada permulaan tahun? Baik, cabaran yang paling besar adalah untuk memastikan murid nak menyesuaikan diri murid dengan rutin harian sekolah setelah cuti yang panjang. Namun saya percaya hasil kerjasama daripada guru-guru dan juga sokongan daripada ibu bapa, disiplin dapat dijaga dengan yang lebih baik. Apa harapan cikgu untuk tahun ini? Saya berharap semua murid-murid SMK Teluk Bahang dapat mematuhi dan menunjukkan tingkah yang baik sepanjang tahun. Ya, terima kasih cikgu. Semoga disiplin sekolah sentiasa terjaga. Baik, sama-sama. Itu sahajalah antara perkongsian yang menarik daripada guru-guru dan murid-murid di sekolah ini. Kita mengenai hari pertama persekolahan. Saya Nur Kalisha dan saya Najulaika melapor untuk TV PSS SMK Teluk Bahang. Jumpa lagi. Bye.